Hai guys, Assalamualaikum. Okay, bertemu kembali dalam Cat Break. Sama-sama lah. Bersama kita Dalam Cat Break. Okay, sebenarnya kita comeback. Kita comeback Ya, Cat betul. Break. Ini adalah kita punya intro. Kita punya Intro di mana lah. kita nak buat Cat Break balik. Untuk video kali ni, dia lebih kepada intro je lah. Okay, kita nak perkenalkan dekat korang apa sebenarnya Cat Break ni. Lepas tu siapa yang akan handle benda ni semua kan. Okay. Handle maksudnya host baru? Tak ada, kita bukan. lah host tu. Kalau sebelum ni, untuk video Cat Break ni kan, kita banyak buat challenge. Kita ada buat juga apa ni? Apa lagi satu tu? Apa? Game. Game macam semua macam challenge je. Semua challenge. Makan pedas. Ya. Makan benda-benda busuk. Video tu pula tu adalah kita punya konten sepanjang 2023 dah. Jadi macam dah lama sangat kita orang berehat. Cat Break? Nama pun Cat Break kan? Kita berehat lah. Kita berehat lah dulu. So Acik jangan kacau lah. Acik Depan. duduk sana. Sana. Tak ada orang tu. So untuk tahun ni kita nak lebih kepada aktiviti. Lepas tu kita juga ada borak-borak santai kan. Kita akan bincangkan topik-topik yang hangat berkaitan dengan kucing dan juga haiwan peliharaan yang lain lah. Mungkin dalam segmen ni kita akan invite doktor kita. Who knows? Dr. Icha. Yes, kita akan ada banyak segmen. Segmen knowledge, kita ada segmen challenge. Ada tutorial juga. Ada segmen tutorial, ada segmen apa lagi? Macam-macam. Charity. Atau ada aktiviti lain. Mungkin coming soon kita ada buat fun run. Event. Big event. Kita akan tunjuk dekat korang Yeah. aktiviti kita orang as a cat and friend. Yeah. Aktiviti cat and friend. Kita akan tunjukkan lepas ni. Apa-apa kita buat, record. Terus kita masuk dalam Cat Break. So korang tak akan ketinggalan apa aktiviti yang cat and friend buat sebenarnya. So macam korang kalau ada sebarang pertanyaan, persoalan tentang kucing ataupun korang sendiri nak sharekan cerita ataupun pengalaman korang bela kucing, boleh saja terus DM kita dekat social media Cat and Friend. Cat and friend. Kita banyak ya social media. Ya. Bukan setakat satu. Kita ada TikTok, kita ada Facebook dan juga Instagram. So dekat Juga tiga YouTube. platform ni. Yes, dekat YouTube. Tapi kalau korang nak sharekan pengalaman, boleh sharekan dekat 3 platform yang kita sebut. And jangan lupa kalau korang yang tengah nak cari barang-barang kucing yang duduk jauh, korang boleh, kita ada website ya. Ya, boleh layari www.catandfriend.com.my. Yes. Dah tidak boleh sebut. Boleh sebut. So, itu saja dari kami. Jumpa korang next week. Janji kali ni ada next week. Tak ada next year. Next year tak ada video setahun 2, tak ada. So kita akan post setiap hari. Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul berapa? Pagi lah, dalam pukul 10 kita akan post untuk video-video barulah daripada Cat and Friend. Okay, tak kisahlah daripada slot Cat Break ataupun official Cat and Friend sendiri. Kita akan post dalam pukul 10 pagi. Setiap hari Sabtu pukul 10 pagi korang boleh tengok dekat YouTube channel Cat and Friend. Betul. Itu saja dari kami. Kalau korang suka video ni, korang boleh share, like dan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe Cat and Friend. Bye.